Kinabalu ini mencapai 8 ikat di puncak Kinabalu. Baiklah, ini momen yang cukup penting, lakaran sejarahnya. Sebelum itu kita mempersilakan Ketua Kontijen Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Firdaus bin Mohtar untuk menyerahkan sijil Malaysia Book of Records kepada yang berbahagia Datuk Bandar Shah Alam. Dengan ini dipersilakan. Dipersilakan Datuk Bandar kita. Boleh tak yang lain berikan tepukan yang paling gemuruh? Mereka telah melakarkan rekod yang cukup bermakna di Gunung Kinabalu. Inilah wajah-wajah insan yang berjaya. Tahniah diucapkan. Luar biasa sungguh semangatnya. Mencapai melalui lafaz ikrar rukun negara di puncak Gunung Kinabalu pada ketinggian 4,095 meter dari aras laut.